Apakah orang langgar peraturan jalan raya mungkin boleh menyebabkan kemelangan dan kematian. Dia apa-apa saja peraturan undang-undang yang tidak ada dalam Quran dan hadis dibenarkan syarak jika perkara itu membawa kebaikan. Contoh, undang-undang lampu isyarat. Kuning jaga-jaga, merah berhenti, hijau jalan, biru memang tak ada. Faham? Hijau jalan. Undang-undang ini mengawal manusia. Faham? Maka tidak ada dalam Quran hadis. Okey? Kita langgar saja. Merah pun jalan juga. Boleh atau tidak? Jawabnya haram. Bila? Kalau memudaratkan orang. Jadi kalau tengah malam, tidak mudarat, dia seorang diri. Dia sapa merah, dia pun tengok tak ada orang kenang depan, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada. Faham? Dia pergi. Tidak mudarat. Maka langgar peraturan dunia. Akhirat tidak berdosa. Ada pun dia langgar lampu merah, menyebabkan orang jadi berit, jadi belanggar, jadi susah, hukumnya haram. Kenapa? Nabi kata, la darara wa la dirara. Apa saja tindakan kamu, tak boleh memudaratkan orang lain. Termasuk dalam bab lampu isyarat. Maka terbit dalam satu kaedah mazhab Syafi'i, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan hendaklah dikawal, jangan beri berlaku. Mana? Mudah lagi, mudah langgar lampu merah, orang tengah hijau ramai-ramai ni, haram menyusahkan orang lain. Nampak? Lepas tu apa langgar orang dan sebagainya, mati orang, berdosa. Sebab kita wajib taat tanpa kecuali Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Kena taat juga. Siapa ulil amri? Ulama dan kerajaan. Bila tu? Fatwa ulama yang benar, perintah kerajaan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Wajib kena taat. Lebih-lebih lagi yang bawa maslahat. Nah, kita belakang rumah kita sungai, dipanggil gazak sungai, tanah kerajaan. Nah, maka kita bela kambing 4 ekor situ, upuh kambing, halal kambing itu. Walaupun atas tanah rezak kerajaan. Tetapi bila kerajaan nak ambil tanah tu, nak buat jeti, nak buat jambatan, wajib kena serah semula tanah rakyat. Faham lagi? Itu hukum dia. Baru comel. Tak? Ni tengah malam lampu merah dah, tunggu juga. Lek kanan kubur, kiri kubur, depan kubur. Tunggu congok. Pukul 3 pagi. Malam Jumaat pula. Tulis situ 120 saat lagi. Tunggu congok. Subuh tak bayang. Tunggu congok. Siapa atu kubur tu bik? Atu tu gi. Atu suruh gi. Faham? Tak gi juga mana bodoh. Jangan lebih-lebih sangat. Tapi tengah orang tengah ramai-ramai ni budak-budak. Orang tengah jalan hijau mana ada pergi situ. Itu haram. Menyusahkan orang. Hak jaga-jaga, hak siap-siap motor jaga baik. Nah, hak motor besar, orang tengah jalan kat highway, wong, buat celah orang tu. Itu haram. Nak menyusahkan orang, menyebabkan orang tergendala, boleh jadi kemalangan orang. Kalau tidak dosa besar, dosa kecil. Nak potong-potong boleh. Nak, orang lelaki tak apa, jenis kaki racing tak ada masalah, potong lagu tu. Faham? Exhaust ni besar gini, Yoshimura, 4,000 sutik tong. Wong, kau celah orang. Kejut dah orang. Dah kena orang puak, orang apa, jenis orang tak biasa. Nak, itu kena jaga-jaga. Jangan main exhaust kuat. Hati-hati. Nak, nangis anak orang, kejut, semua tu haram belaka. Soalan seterusnya.